Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Buletin Khas Ramadan TV PSS, siaran rasmi SMK Teluk Panglima Garang. Saya Nufara Wafiah binti Muhammad Syakirin akan membawakan laporan lengkap tentang aktiviti-aktiviti terbaru sekolah kita sepanjang bulan Ramadan ini. SMK Teluk Panglima Garang telah menyaksikan pelbagai program bermakna sempena bulan mulia ini. Pada 21 Mac yang lalu, satu acara penyampaian hadiah telah dijalankan bersempena pameran sejarah yang dianjurkan oleh Cikgu Azhari hasil daripada projek kajian kes khusus kepada pelajar beliau yang telah dijalankan pada bulan Februari yang lalu. Aktiviti ini diikuti oleh dengan tausiah nuzul Al-Quran dan bacaan Yasin yang dihadiri oleh pelajar dan guru, menambah keberkatan di bulan penuh rahmat ini. Kita bersama-sama dengan wartawan Ahmadi Hilman dan Kamiliah untuk menyampaikan laporannya. TV PSS. Sekarang saya akan temu bual Cikgu Azhari yang ketua bagi kajian kes sekolah Teluk Panglima Garang. Okey Cikgu Azhari, apa perasaan Cikgu Azhari dengan apa kajian kes murid-murid cikgu? Okey, Assalamualaikum. Sebenarnya perasaan saya terhadap murid-murid ni adalah saya bangga dengan diorang. Sebenarnya saya tak menjangkakan produk diorang ni, kajian diorang ni terlalu gah. Saya mengharapkan yang biasa-biasa. Tapi dengan usaha diorang, dengan effort diorang telah berjaya menghasilkan satu produk, satu kajian yang sangat gah dengan menggunakan wang sendiri masing-masing. Itu yang saya tak sangkakan. Cikgu rasa dengan produk diorang ni, diorang boleh dapat pergi lebih tinggi ataupun tak? Bagi saya lah, dari pameran ini kita boleh mencongkil bakat diorang membentang. Itu satu. Dan untuk pergi jauh, sangat ramai yang boleh pergi jauh dari sudut membentang sesuatu kajian. Itu pendapat saya lah. Untuk cikgu kan, macam diorang ambil dalam rasa berapa minggu kan untuk menghasilkan produk yang bagus. Cikgu rasa kalau diberikan lagi masa lama, adakah produk tu dapat lebih baik ataupun sesuatu yang di luar jangkaan cikgu? Dalam jangka masa pendek pun di luar jangka. Ini kan kalau saya bagi jangka masa panjang, saya menjangkakan kalau lagi panjang masa, lagi produk diorang lagi bagus lah. Cumanya saya tak nak bagi masa yang panjang sebab nanti lagi banyak modal yang diorang akan keluarkan. Itulah niat saya adalah mereka berjaya menghasilkan satu kajian. Itu sahaja. Terima kasih, itu saja daripada saya berti PSS. Terima kasih. So sekarang kita nak interview pemenang untuk pameran sejarah tadi. So kita ada pemenang dekat sini. Assalamualaikum. Boleh bagi tahu nama? Nama saya Nur Quratul Kaisara. Nama saya Aina Putri Bashra Huda. Nama saya Nuri Nazira. So apa perasaan korang dapat johan untuk pameran sejarah tadi? Sejujurnya kami tak sangka yang kami boleh dapat johan sebenarnya. Tapi at the same time kita orang rasa lega sebab segala hasil usaha kami membuahkan hasil. So berapa lama korang punya penyediaan untuk produk yang korang hasilkan tu? Sebenarnya produk ni kami mengambil masa hampir seminggu untuk disiapkan. Dan sebenarnya kami buat time last minute juga. So dia sebenarnya rushing. Tetapi yes, it's good. So dengan hasil korang tu, korang sebenarnya puas hati ke tak ke? Orang macam mana? Sebenarnya banyak je cacat celah yang kami nampak. Contoh macam kami tampal tak rata. Lepas tu mungkin pemilihan warna yang kurang sesuai. Tapi kami abaikan segala kekurangan tu dan fokus pada objektif utama kami. Oh, okey. So terima kasih sebab dah sama-sama
bagi kerjasama interview dengan saya. So itu saja interview kita pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada pagi ini kita akan menyaksikan bacaan Yasin dan tausiah nuzul Al-Quran yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad. Berikut adalah video-video yang sempat dirakam semasa program dilaksanakan. Demikian berakhirlah program pada pagi ini. Seperti yang kita dapat lihat, para pelajar teruja menjawab soalan yang diberikan sebentar tadi. Semoga program ini dapat memberikan manfaat kepada para pelajar. Terima kasih Ahmadi dan Kamiliah atas laporan sebentar tadi. Pada hari ini juga, unit tingkatan 6 telah menunjukkan semangat kerjasama yang tinggi melalui aktiviti gotong royong menyediakan bubur lambuk. Usaha murni ini melibatkan kerjasama erat antara guru dan pelajar. Bubur lambuk ini tersebut kemudiannya dinikmati bersama dalam majlis iftar jamaah yang dihadiri oleh seluruh warga pendidik sekolah kita. Mari kita bersama-sama dengan Kamiliah untuk menyampaikan laporan aktiviti gotong royong tingkatan 6. So sekarang ni kita nak interview abang-abang form 6 yang kat dalam sana. Jom. Nak interview boleh? Ni tengah buat apa ni? Tengah buat bubur lambuk. Tengah sediakan, ni nak blend. Bahan-bahan ni ada kat sini. Yang blend nanti letakkan, nanti yang kat sana akan buat bubur lambuk. Oh, bahan-bahan dalam nak blend ni apa je? Ada bawang merah, carrot, kentang, sayur tu. Ada lagi tu, cuma tak habis lagi. Oh, bahan-bahan ni penting ke dalam masakan yang nak buat sekarang ni? Patutnya penting lah sebab tradisi kita. Memang dari dulu memang dah ada macam ni. Sebab tu lah ni, kita orang pakai macam ni. Oh, okey, terima kasih. So sekarang ni kita nak interview salah satu cikgu form 6 pula dekat sana. Jom. Assalamualaikum cikgu. Kita nak tanya beberapa soalan boleh? Boleh. Apa perasaan cikgu hari ni memasak dengan pelajar-pelajar, dengan kawan-kawan cikgu? Seronoklah. Setahun hanya sekali kita buat bubur lambuk. Seronok kenapa? Nak join? Boleh juga cikgu, tapi kita tak masuk. Cikgu. Resepi bubur lambuk ni apa je? Nak test ni. Budak muda ni tahu tak bubur lambuk apa? Yang penting mesti ada beras lah. Mesti ada beras, mesti santan, mesti ada bawang. Itulah dia. Yang lain tu adalah rahsia. Rahsia. Terima kasih Kamiliah atas laporan sebentar tadi. Kini kita bersama dengan Khaira untuk menyampaikan laporan seterusnya tentang iftar jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farah di studio. Pada hari ini buat julung-julung kalinya SMK Teluk Panima Garang
telah mengadakan Majlis Iftar Jama'i. Majlis ini merupakan anjuran bersama Kelab Guru dan Kaki Tangan, Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab dan juga tingkatan 6. Majlis ini bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim di kalangan warga sekolah serta memberi peluang kepada mereka untuk bersama-sama menikmati hidangan berbuka puasa dalam suasana yang penuh keberkatan. Majlis ini telah bermula pada jam 6.30 petang tadi, dimulai dengan tazkirah dan bacaan doa oleh Ustaz Haji Sahib Al-Adni Mudir Haji Anwar yang merupakan pakar fiqh tahawulat. Kemudian, kita akan berbuka puasa dengan hidangan ringan dan akan solat maghrib berjemaah sebelum majlis iftar bermula. Selepas itu, kita akan bersedia untuk solat isyak dan bertarawih bersama. Jadi, itu sahaja untuk laporan petang ini. Seterusnya, saksikan video rangkuman sepanjang majlis ini berlangsung. Hari ini saya ingin bertemu bual dengan salah seorang cikgu yang hadir pada hari ini. Cikgu nak interview boleh? Boleh. Apa pendapat cikgu tentang hidangan pada hari ini? Alhamdulillah, sedap semuanya. Semua mengenyangkan, mengelerakan. Yang mana paling cikgu suka? Of course lah sate. Sate yang paling suka. Tapi yang lain pun dia punya nasi putih, lauk-lauk kampung ni okey lah, sedap, memang sedap. Saya perhati. Terima kasih cikgu. Terima kasih Khaira atas laporan sebentar tadi. Memasuki 24 Mac, Panitia Pendidikan Agama Islam telah menganjurkan program ceramah Nuzul Al-Quran khas untuk sesi petang. Program yang penuh barakah ini berjaya memberikan kefahaman mendalam tentang mujizat Al-Quran kepada para hadirin. Kita bersama-sama dengan Syaza untuk melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaza Rehana dari TVPSS SMK Teluk Paling Megarang. Hari ini sekolah kami telah mengadakan ceramah tentang Nuzul Quran yang disampaikan oleh Ustaz Ashraf Nizam. Jom kita pergi tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Isnaria selaku Guru Pendidikan Agama Islam SMK Teluk Paling Megarang. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah sihat? Sihat, alhamdulillah. Boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh. Apakah pada pendapat Ustazah, apakah objektif penganjuran ceramah Nuzul Quran ini? Okey, objektif adanya ceramah Nuzul Quran ini adalah salah satunya untuk mengajak pelajar-pelajar SMK Teluk Paling Megarang untuk menjadikan Al-Quran itu satu mazhab yang kalau boleh dibaca setiap hari dan menjadi sahabat yang rapat lah dengan pelajar itu sendiri. Sebab kita tahu kan, Quran ini merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad, iaitu mukjizat maknawi yang kekal sampai hari kiamat. Itu salah satu daripada objektif lah kenapa kita menganjurkan ceramah Nuzul Al-Quran. Okey, terima kasih Ustazah. Lagi satu, apakah harapan Ustazah terhadap murid melalui penganjuran ceramah Nuzul Quran ini?
Okey, salah satu harapan saya sangat berbesar hatilah, berharap sangat supaya pelajar-pelajar sekolah kita ni dapat menjadikan Quran itu satu buku ataupun satu sahabat yang paling rapat berbanding dengan handphone. Betul tak? Sebabnya sekarang ni saya tengok ramai pelajar lah terutamanya yang kurang membaca Al-Quran. Kita tahu kan kalau kita baca Quran pahalanya sangat besar lah. Okey, itu antara harapan besar saya lah. Saya mengharapkan mereka menjadikan Quran sahabat lah. Selain itu saya mengharapkan juga pelajar-pelajar sekolah kita ini membiasakan untuk baca Quran tu kalau boleh setiap hari. Itulah harapan saya lah. Harapan paling besar untuk pelajar-pelajar sekolah kita. Okay, terima kasih Azhar. Mana sudah program Nuzul Quran di sekolah kami. Semoga kita berjumpa lagi di program yang lain. Bye! Terima kasih Syaza atas laporan yang disampaikan itu tadi. Keesokan harinya, 25 Mac, menyaksikan satu lagi program istimewa bersempena dengan Quran Hour. Majlis Panglima Bertadarus dan Khatam Al-Quran ini telah dianjurkan oleh seluruh panitia pendidikan agama Islam dan disertai oleh semua pelajar Muslim sekolah kita, membuktikan komitmen SMK Teluk Panglima Garang dalam memartabatkan kitab suci agama Islam iaitu Al-Quran. Mari kita bersama-sama dengan Syifa untuk melaporkan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Syifa Amani, wartawan anda pada hari ini. Di episod kali ini, saya akan membuat liputan bersempena dengan program Quran Hour yang diadakan di sekolah saya pada hari ini. Bersempena dengan program ini, Panitia Pendidikan Islam telah mengadakan satu aktiviti iaitu Tadarus dan Khatam Al-Quran. Majlis ini bermula seawal jam 7.30 pagi. Terima kasih Syifa atas laporan itu tadi. Pada hari Rabu 26 hari bulan Mac 2025, pada sesi petang diadakan ceramah penjagaan kesihatan dan kebersihan badan yang memfokuskan kepada pembasmian kutu, disampaikan oleh Dr. Ezrin bin Muhammad Ali yang merupakan Pegawai Perubatan Unit Kesihatan Sekolah Teluk Datuk. Kita bersama dengan wartawan Syaza yang ada laporannya. Bersama saya Dr. Ezrin bin Muhammad Ali, Pegawai Perubatan Kesihatan SK Teluk Datuk, Banting. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih kerana sudi datang ke sekolah kami. Boleh doktor ceritakan serba sedikit berkenaan program penjagaan kesihatan ini? Program kesihatan ni memang daripada zaman dulu lagi So memang kita ada unit khas untuk sekolah-sekolah untuk kita lawat tiap-tiap hari ke sekolah-sekolah di bawah kawasan PKD Kuala Langat lah untuk menjaga kesihatan, bukan saja untuk menjaga seluruh kesihatan, kita bagi imunisasi, kita bagi penyerangan, kita bagi ceramah, kita bagi ubat Apakah harapan doktor terhadap kesedaran murid tentang penjagaan kesihatan dan kebersihan badan ini? Kebersihan badan semua memang penting. Saya rasa bukan kami saja yang boleh bagi penerangan, tapi murid-murid sendiri dah ada komputer dan internet. Jadi mereka semua dah tahu macam mana nak cara mengatasi. Jadi saya rasa setengah dari mereka mungkin lebih tahu daripada saya. Terima kasih doktor. Terima kasih Syaza atas laporan yang disampaikan sebentar tadi.
Ceramah kempen keselamatan jalan raya oleh Puan Inspektor Nurbaiti dari bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Kuala Langat. Program ini dianjurkan oleh Unit Disiplin dan Keselamatan SMK Teluk Panglima Garang. Kita dengarkan laporan selanjutnya dari wartawan Kamiliah, iaitu wartawan muda. Assalamualaikum. Sekarang sedang berlangsung ceramah kempen keselamatan jalan raya yang dianjurkan oleh Unit Disiplin dan Keselamatan SMK Teluk Panglima Garang. Ceramah ini disampaikan oleh Puan Inspektor Nurbaiti binti Mustafa daripada bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Kuala Langat. Bersama saya sekarang, Puan Inspektor Nurbaiti binti Mustafa daripada bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Kuala Langat. Assalamualaikum Puan. Sepanjang Puan bertugas, apa kesalahan yang biasa murid sekolah lakukan? Boleh pegang ke kamu pegang? Okey, untuk kesalahan yang biasa para pelajar sekolah lakukanlah sepanjang tempoh saya, perkhidmatan saya dalam bahagian trafik ni adalah yang pertama, tidak memakai topi keledar. Itu yang pertamalah. Yang kedua, tidak mempunyai lesen. Okey, dan yang ketiga adalah ubah suai motosikal. Itu antara 3 kesalahan yang paling banyak dalam kalangan pelajar lakukan. Soalan yang kedua Puan, apa harapan Puan terhadap murid Teluk Panglima Garang khususnya selepas ceramah hari ini? Okey, saya mengharapkan para pelajar dekat sekolah Teluk Panglima Garang ni boleh mengikut peraturan jalan raya dengan pakailah helmet. Kalau kata tak ada lesen sekalipun, sekurang-kurangnya jaga keselamatan paling utama. Jaga keselamatan dan juga menghormati pengguna jalan raya yang lain. Terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa bersama saya. Sekian saja daripada saya di sini. Kembali kepada Farah di studio. Daripada SMK Teluk Panglima Garang ni bukanlah pelajar yang akan berada dalam penjara, yang akan berjaya satu hari nanti ni, yang akan jadi Perdana Menteri, yang akan jadi menteri-menteri, yang akan jadi golongan profesional. Terima kasih Kamiliah atas laporan sebentar tadi. Di sebelah petang pula, telah diadakan Majlis Tadarus dan Khatam Al-Quran Perdana Anjuran Panitia Pendidikan Agama Islam. Wartawan Syaza ada laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di dalam program Khatam Al-Quran dan Tadarus. Kami bermula pada pukul 1 dan dijangka habis pada pukul 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ustazah Fatimah binti Ali. Ustazah, bolehkah saya bertanya beberapa soalan? InsyaAllah. Okay. Soalan pertama, bolehkah Ustazah menceritakan tentang penganjur khatam Al-Quran ini? Kita menganjurkan program khatam Tadarus Al-Quran Perdana dan khatam Al-Quran ini sempena program Ihya Ramadan Sekolah Menengah Teluk Panlima Garang pada tahun ini. Oh, macam gitu. Okey, boleh saya pergi ke soalan kedua? Okey, soalan kedua ialah apakah cadangan Ustazah dalam generasi sekarang untuk mencintai Al-Quran? Generasi sekarang perlulah sentiasa belajar dan membaca Al-Quran setiap hari, kalau boleh, dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian, kerana Al-Quran adalah panduan hidup kita di dunia sepanjang zaman. Okey, terima kasih atas pendapat dan cadangan Ustazah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan Ustazah Mastiah binti Sulur. Ustazah, bolehkah saya bertanya beberapa soalan? Boleh. Ustazah, bolehkah Ustazah menceritakan tentang penganjuran khatam Al-Quran ini? Okey, macam biasa, majlis khatam Al-Quran hampir tiap tahun kita laksanakan bahawa panitia pendidikan Islam sesi petang. Okey, bermulanya kita bermesyuarat menganjurkan mengikut cara tarikh yang sesuai, dan yang paling sesuai ialah di hujung-hujung Ramadan ini, menjelang malam 27 Ramadan, alhamdulillah kita dapat melaksanakan majlis tadarus dan khatam Quran serentak. Okey, bagi sesi petang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, soalan kedua saya. Apakah cadangan Ustazah dalam generasi sekarang untuk mencintai Al-Quran? Okey, bagus sangat soalan ni ya. Sebab kita sekarang ni menghadapi generasi yang pelbagai, ya, dan kebanyakannya semakin jauh daripada Al-Quran. Jadi peranan, bukan saja peranan ustazah, guru-guru di sekolah, tetapi peranan ibu bapa sangat penting, ya. Sebab didikan anak-anak bermula dari rumah. Sebila anak-anak didedahkan dengan Al-Quran, insya-Allah di sekolah dia akan mengikut saja. Dan kita bukan sebagai ustazah saja yang mengambil berat benda ini, tapi sahabat-sahabat, kawan-kawan yang sebaya pun perlu ambil peluang lah, ya. Okey. Terima kasih atas pendapat dan cadangan Ustazah. Sama-sama. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah, boleh bagi satu pendapat untuk program hari ini? Okey, untuk program hari ini alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Bagi Ustazah lah, program ni sangat seronok lah, bagus untuk pelajar terutamanya. Okay. Terima kasih atas pendapat Ustazah. Assalamualaikum. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syaza atas laporan bagi aktiviti terakhir pada bulan ini.
Demikianlah liputan lengkap aktiviti Ramadan di SMK Teluk Panglima Garang. Tahniah diucapkan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program-program ini. Dari studio TVPSS, saya Nufra Wafiah binti Muhammad Syakirin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berpuasa dan beramal. Saksikan kami lagi di siaran akan datang.